الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam yang mulia ini kita dapat adakan majlis ilmu kita. Maka kita berharap majlis yang kita ada ini Allah Subhanahu wa taala bagi ganjaran pahala pada kita dan juga termasuk kita di dalam golongan hamba-hamba Allah yang selalu menuntut ilmunya. Baiklah, kita buka majlis kita dengan sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, sebagai sambungan kita pada minggu yang lepas, yang mana kita dapat dengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersangkut dengan qiyam Ramadan ataupun dikatakan Salatul Tarawih, yang mana kita dengar hadis Imam Bukhari buat dalam kitab sahih dia yang disyarah oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, yang mana kita belajar dulu ialah satu bab dalam kitab ialah ibu ataupun tuan rumah ataupun modok yang kita jaga ni ialah Kitabu Salatit Tarawih. Kitab sakut dengan semaya tarawih. Kalau bahasa asal yang digunakan oleh Nabi juga, cara solat qiyam Ramadan. Kita bangun semaya dalam bulan Ramadan. Jadi semua kita sudah tertanam dalam hati kita kata bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam semaya tarawih ataupun semaya qiyam Ramadan pada malam yang pertama dan juga malam yang kedua dan malam yang ketiga semaya di masjid. Manakala malam yang keempat Nabi semaya di rumah dia, Nabi tak ada tubik, semaya di rumah hingga sampai Nabi kita tu mati. Jadi pakak tahu berlaku bersangkut dengan Nabi semaya tarawih di masjid. Jadi hadis yang kita dengar tadi, hadis yang pertama yang tidak wayak bersangkut dengan bagaimana bilang rakaat. Jadi tak ada wayak. Selepas pada tu pula balik Imam Bukhari bagi pula hadis tentang masalah kaifiyat semaya Nabi. Tu isbat tetap kata Nabi tu semaya tu mau caralah mana tu. Jadi tak tahulah. Dengan sebab itulah balik Imam Bukhari, Imam Ibn Hajar mai royak kita lagi pula tentang masalah kaifiyat semaya Nabi. Jadi hadis ni setelah mana dia bagi hadis yang kita dengar dulu, setelah tu dia datang pula hadis tentang masalah kaifiyat semaya Nabi. Yang mana hadis berbunyinya, katanya daripada Abi Salamah bin Abdurrahman annahu sa'ala Aisyah radhiyallahu anha. Ni sakut paut dengan bilang rakaat. Bilang rakaat tarawih ni bagaimana hak yang dibuat oleh Nabi bersama dengan sahabatnya. Jadi seorang sahabat ni Abi Salamah anna Abdurrahman, dia ditanya isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah lah isteri Nabi. Kerana Aisyah ni dia boleh tahu banyak lah sebab Nabi semaya rumah 3 malam semaya sejid, lepas tu semaya rumah sampai Nabi mati. Dia mau kita tanya bini dia kena sangat lah. Lah mana isi pertanyaannya bunyi gini, kaifa kanat
salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadana. Sahabat tanya bagaimana Aisyah? Tu dia. Kalau itu Sayyidah Aisyah bagaimana cara hak Nabi semaya itulah mana dari bulan Ramadan. Nak tahu jugalah. Boleh jadi orang lagi tanya ni jadi tak tahu. Boleh jadi hak tak ada pergi semaya ke. Mungkin Nabi semaya 3 malam ya. Hak pergi tak apalah, hak tak ada pergi tu. Pas nak tahu, nak tanya, orang tahu itu tanya bini Nabi. Lalu tu Aisyah jawab, faqalat, maka berkata ia Aisyah, ma kana yazidu fi Ramadana wala fi ghairihi ala 11 rak'atan. Aisyah jawab kata tidak adalah Nabi itu tambah lebih pada bulan Ramadan dan tidak juga pada lain pada bulan Ramadan ni di atas 11 rakaat. Nabi semaya tak lebih pada 11 rakaat. Semaya malam Nabi itu tak lebih daripada 11 rakaat. Sama ada semaya qiyam Ramadan pada bulan puasa ataupun lain pada bulan puasa. Kita nak kata qiyamul lail ke, tak lebih daripada 11 rakaat. Kalau Nabi nak semaya tahajud ke, tak lebih daripada 11 rakaat. Kalau semaya witir ke, tak lebih daripada 11 rakaat. Jadi Nabi itu semayalah tu lah, tak lebih daripada 11 rakaat. Jadi sahabat pun tahu kata, lah tu Nabi semaya 11 rakaat. Kemudian syarah lagi cara, yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihin. Nabi semaya tu 4 rakaat tu 4 rakaat. Maka jangan kau tanyalah daripada eloknya dan panjangnya. Lepas tu mu dah usah tanyalah. Di segi kata Nabi semaya tu panjang bacaan Nabi, comelnya semaya Nabi tu tak nak tanya dah, pakai cerak dah tu. Jadi 4 rakaat tu ada juga ulama pergi faham kata 4 rakaat dengan 1 salam. Ada juga ulama faham kata 4 rakaat ni dengan 2 salam. Tapi banyak sokong kata 4 rakaat 2 salam lah. Apa ada tu ya buti suta mana gitu, sepotong rehat lah suta tu. Mai dengan summa tu jadi mas sengih sikit lah. Atas dengan summa ni cara berlamak teh sikit, kedah summa kemudian lepas ada tu yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihin. Lepas tu Nabi semaya pula 4 rakaat pula. Lepas tu mu tak usah tanyalah. Di segi moleknya dah panjang dia tu cukup sepenuh. Jadi mengikut Aisyah hoyak kata Nabi semaya pak lapar lah. Thumma yusalli salasa. Kemudian Nabi semaya pula 3 rakaat. Jadi 11. Tu. Jadi balik ulama mungkin dah hipung hadis-hadis ni, ada riwayat kata Nabi semaya malam ni 2. Berartinya seperti kita duduk semaya ni lah, kalau sebelah pun dengan mana 4 rakaat tadi 2 berarti 2 salam. Lepas tu hak witir pun buat 2 salam juga. Riwayat boleh juga. 2 rakaat wisalam, lepas tu 1 rakaat pula. Ataupun sekaligus dah 3 rakaat 1 salam. Ni benda hak boleh buat, cara Nabi buat katanya. Nak buat 2 rakaat 1 salam pun boleh. Kalau nak buat 4 rakaat 1 salam pun boleh juga. Jelas pada riwayat sahih juga. 4-4-3. Tu maknanya. Dia katanya lah tu. Fakultu, maka bertanya aku Aisyah kata, ya Rasulullah, atanamu qabla an tutira. Aisyah tanya Nabi, ya Rasulullah, adakah kau tidur dulu daripada bahawa kau semaya witir? Nabi tidur dulu kan, belum semaya witir. Qala ya Aisyah, Nabi kata, hei Aisyah, inna ainaya tanamani wala yanamu qalbi. Aisyah tak ada pelik lah, sesungguhnya mata saya ni tu dia, mana mata dia atau 2 mata dia ni tidurlah. Ainaya 2 mata saya tidurlah. Wala yanamu qalbi,
dan tidak tidur oleh hatiku. Nabi ni hati dia ni tak ada jenera siapa tak khabar apa dak lah. Walaupun mata jenera ni, hati Nabi itu adalah khabar. Pentingnya di sini balik Imam Bukhari main ayat katalah ni lah salatul tarawih. Semaya tarawih lah ni. Tak ada lah. Tu kata yang nak ori hadis lain pada ni tu. Tak ada dah. Ia mai katanya semaya tarawih ni ialah jelas bagi dia ataupun kemah sangat bagi dia nya bahawasanya hak Nabi semaya tu jelaslah 11 rakaat. Lepas tu katanya lagi kalaulah Bani Ibn Hajar kata kalaulah didapati katanya kalau didapati hadis juga, ada hadis juga mai royak kata 13. Hak tu tak apalah. Masing-masing hubung katanya 13 tu capung dengan semaya sunat. Pajar 2 rakaat. Jadi hak sebelah tu masuk 2 jadi 13. Pentingnya hakikat hak sebelah Nabi tu jelaslah. Pakai cukup-cukup lah tu lah. Kalau ada juga sahabat meroyak kata 15 pun boleh jadi jugalah dengan maknanya 2 rakaat lepas Isya, sunat lepas Isya, lepas tu pula 2 rakaat belum pada subuh, jadi 11 jadi 15. Pentingnya tak ada berubah lah hak hadis sahih yang diriwayat oleh Aisyah tadi tentang kafiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu sebab itulah didapati beberapa banyak juga manusia tu hak betul-betul nak perapat dengan hadis sahih ni, dia rasa yakin dia ni buat sebelah lah mengikut hadis hak cerak-cerak dalam kitab sahih. Dan juga Imam Bukhari ni wari bakhah salatul tarawih. So patutnya kalau 20 kot ya wari 20 lah. Kalau kata 23 kot ya wari 23 lah. So patut gitulah. Tapi ya wari hadis tak sekat tu saja. Hadis hak kafiyah Nabi semaya ya katanya. Tu. Maka di hadis ni juga balik ulama kita termasuk Ibn Hajar ni dia bagi hurai jadi panjang sikit lah. Kerana dia katanya semaya Nabi ni, supaya saya cerita saat ni lah, kadang-kadang ada hadis juga mai royak kata Nabi semaya malam tu 13 rakaat. Lepas jadi belaga apa? Tak ada belaga. Boleh hipung. Apa kita sebut lah ni. Hadis sahih juga royak kata Nabi semaya malam tu 13 rakaat. Maka hadis tu juga sahih. Kerana hak kira 13 tu bersama dengan 2 rakaat fajar. Tu pun datang juga riwayat hadis sahih oleh Imam Bukhari juga. Dan ada kadang-kadang ada mai riwayat pula katanya 15. Kalau 15 pun tak apa jugalah. Bersama dengan 2 rakaat selepas pada Isya. Supaya kita tak belik. Kerana setengah manusia ada juga dia belik. Dia kata hadis Aisyah tak boleh pakai sebab belik. Ni royak sebelah. Kadang-kadang mai royak pula dia tanya Aisyah royak 13. Ada orang lain tanya pula royak 15. Kalau gitu hadis Aisyah ni berlaku tesing dia panggil ittiraq. Kalau tak boleh pakai, maka ada akal berlaku. Hadis sahih tapi tak boleh pakai sebab jadi hadis ni al-ittiraq berlaku tesing tu. Itu salah fahaman tu. Tu kerana Aisyah royak ni bukan berlaku dak. Sebab itulah nak ayat kata balik Ibn Hajar syarah ni sangat-sangat perai lah. Takut dia mau faham kata belaga situ. Jawabnya tidak belaga. Kalau dia mau faham kata belaga tu itu tidak betul. Nak ayat tu banyak jugalah ulama hak faham lah tu tapi ia tersilap tak kena. Tu hak perbuatan Nabi dia katanya. Lepas pada tu pula dia kita dengar Ibn Hajar lagi dalam kitab Fathul Bari dia yang mau syarah. Dia kata di sininya maka wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal amru ala zalik isyarah tu. Nabi mati belah tu lah. Hak kata Nabi semaya dalam bulan Ramadan banyak tu. Dalam bulan Ramadan pun lain banyak tu juga. Bukan kata semaya witir tak witir dak. Ayat tu Nabi semaya malam lah tu lah. Kalau misal kata tak ada puasa learning. Kita nak semaya tahajud bangun tidur. Semaya.
sebelah Kaab. Tu. Mau tahajud apa sebelah Kaab. Misalnya. Ataupun malam lain pula kita jaga tidur tu pasal nak semaya witir semaya. Bermula daripada 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, sekat 11 rakaat. Tu. Semaya malam tak ada kira lah. Qiyamul lail sana itu ataupun qiyam Ramadan sana itu tak lebih dah tu lah. Tu. Nak ayat Tuhan Nabi semaya. Kena semaya qiyamul lail saja pun tak lebih pada tu lah. Nak semaya qiyamul lail malam ni. Maya taruh 3 rakaat akhir buat witir. Capur dua tu. Kalau tak say nak witir saja, buat tak lebih pada sebelah. Tu maksud hak riwayat daripada Nabi kita mengikut kata isteri dia nya. Tak ada kira boleh mana-mana sepatu lah. Lepas tu kata guru kita Ibn Hajar kitab Fathul Bari dia ni, bersama kita ni. Saya dah baca ni. Duduk dalam juzuk yang keempat pada muka 254 dia katakan wa amma ma rawahu Ibnu Abi Syaibah min hadis Ibn Abbas kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi Ramadhan 20 rak'atan wal witr fa isnaduhu dha'ifun. Jadi Ibn Hajar ni mari orang perkataan dia ni tolaklah, tak usahlah orang lebih daripada tu. Ni sabit saya baca ni. Sahabat takut dia mau payah kata saya sendiri. Tak. Jadi Ibn Hajar setelah mana dia main royak kata Aisyah ni semaya Nabi semaya 11 rakaat ataupun 13 hipung dengan 2 rakaat fajar. Hak itulah hak didapati riwayat hak sahih dia kata. Adapun wa amma ma rawah Ibnu Abi Syaibah min hadis Ibn Abbas. Adapun hadis yang dicerita oleh Ibnu Abi Syaibah. Ada juga hadis hak Ibnu Abi Syaibah dia cerita kata yang baik daripada Ibn Abbas. Yang baik daripada Ibn Abbas sahabatlah dia sebut tu. Cuma sengerti tak sengerti tu ya hak kena kiranya. Nak ayat pada Ibn Abbas tak payah, nak ayat pada Abu Bakar boleh, nak ayat pada Umar boleh, cuma sahih kedak tu. Tu jadinya. Jadi mengikut Ibnu Abi Syaibah, dia kata yang baik hadis Ibn Abbas katakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi Ramadhan 20 rak'atan wal witr. Hak kata Nabi tu semaya pada bulan Ramadan 20 rakaat dan witir tu fa isnaduhu dha'ifun. Maka sandarannya adalah lemah. Sandaran tu tak sahih. Pakai tak sahih lah. Tak sengerti lah nak sanad basuh pada Nabi kalau kata Nabi tu buatlah tu. Tak sama sekali. Wa qad 'aradahu hadis Aisyah hadzal ladzi fi sahihain. Dan sungguhnya berlawan akannya oleh hadis Aisyah. Ini yang ada dalam kitab 2 Sahih Bukhari Muslim ni. Jadi kalau kita pergi kata hadis Nabi buat 20 rakaat tu boleh terima, kita kata sahih. Tak boleh hadis kata sebab berlaku dengan hadis Aisyah. Sedangkan hadis Aisyah ni cerita di dalam kitab 2 Sahih hak Imam Bukhari dan Muslim. Belawai tak boleh langsung lah, belawai dalam kitab lain pun tak boleh dah. Sahih lain dengan sahih Bukhari Muslim itu dia mulai kata sahih juga. Dia belaga dua tu pun halah dah dia mulai. Apatah lagi hadis dhaif dia kata. Dia belaga pula dengan hadis Aisyah yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ma'a kauniha, serta keadaannya Aisyah tu a'lama bihalin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah lah lebih tahu dengan kelakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam min ghairiha, daripada lainnya. Ayat tu daripada orang lain tu Aisyah lah lebih tahu sakut pak dengan masa malam tu. Jadi Aisyah ayat tu kena wallahu a'lamu, dan Allah Taala lah terlebih mengetahui. Jadi Ibn Hajar kata Allah Taala lah hak lebih tahu. Ni lah qadaya tahunya. Tu. Jadi mana kata kita dapat waksipul apa yang ada dalam kitab Sahih Bukhari bersama dengan syarah Fathul Bari oleh Ibn Hajar ni. Ayat tu kaifiyat Nabi semaya tarawih tu adalah
11 rakaat. Dan lepas pada tu Ibn Hajar mari royak pula pada kita, takut kita hidup bohong, takut kita hidup kata gamak-gamak, kata Nabi wak 20, lepas tu wak witir pula jadi 23. Dia kata dia meroyak tu adalah sandarannya adalah dhaif, tak sahih. Apabila tidak sahih ni, tidak boleh nak bangsa pada Nabi. Tak boleh ni kata Nabi tak boleh. Pergi bangsa pada Nabi hadis tak sahih, salah besar gitu. Salahnya supaya pergi bohong atas Nabi. Nak royak Nabi kena hadis tu sahih. Ini tak boleh hadis sama sekali. Kalau sahih tak boleh hadis sebab belaga dengan hadis Imam Bukhari dan Muslim, dan juga belaga dengan Aisyah lebih tahu bersakut dengan semaya Nabi pada waktu malam. Cukup yang kita dapat dengar daripada Hak Ibn Hajar mai kecek tentang masalah kaifiat bilangan semaya tarawih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu dah tu kita, kalau kita dah amal tu kita kau tambah yakin lah. Jadi hak kita dah amal ataupun orang Islam ada amal 11 rakaat tu pun kau tambah yakin, kau tambah kemah apabila dia berapak dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, lepas pada tu pula bersama kita lagi saya hari ni kita Muwatta lil Imam Malik. Kitab Muwatta ni kita terkenal, kita hadis Imam Malik. Masa Imam Syafi'i duk Mekah mula, tak kalau dia pergi Madinah nak ngaji dengan Imam Malik tu, ngaji kitab Muwatta ni. Kitab Muwatta hak supaya duk bersama kita ni, kitab tulalah supaya Quran lah. Kitab Muwatta hak Imam Malik, hak Imam Syafi'i ngaji dulu pun hak ni. Siapa kita dah ni pun hak ni, siapa kiamat pun hak ni lah. Kitab Muwatta lil Imam Malik. Imam Syafi'i tu kita mengaji Imam Malik pada masa tu kitab Muwatta ni. Tu dia. Dia agak kata pada masa dia tu semolek-molek kitab lah. Sesahih-sahih kitab pada masa tu ialah Al-Muwatta hak Imam Malik. Lepas dah tu kak, orang belakang-belakang ni kak, pakat aku kata kitab hak paling sahih ialah Sahih Bukhari dan Muslim. Karena masa tu tak ada lagi. Masa Imam Syafi'i tu kitab Bukhari Muslim tak ada lagi. Tak ada beranak lagi for dia tu, dua orang tu. Tu tak ada lagi lah dia orang belakang. Imam Bukhari Muslim ni mari cek pas belakang dah. Cuma orang ulama hak belakang ni cek tengok pula, lebih molek daripada Muwatta Imam Malik lagi di segi sahihnya. Dan juga Muslim pun sepatu juga. Tu nak ayat katanya bukan kira dia umur sangat lah. Kira di segi kajian halusi dia terhadap hadis Nabi tadi. Dalam kitab Muwatta ni yang kita nak baca ni, Imam Malik bagi satu bab. Dia katakan ma jaa fi qiyam Ramadan. Ni bab yang datang pada menyatakan qiyam Ramadan. Jadi ulama salafus soleh dulu yang niat semaya ke sunat qiyam Ramadan. Mai sunat qiyam Ramadan lillahi ta'ala. Kita tak guna tarawih dak masa tu. Guna hak isi hadis dah mangko Ramadan tu. Sebab tu Imam Malik orang mana qiyam Ramadan. Semaya dah boleh Ramadan mana gitu. Tu. Hadis Nabi pun sebut gitulah. Oleh hak qiyam awal dan qiyam akhir malam. Hak qiyam akhir malam lebih afdal daripada hak qiyam awal malam. Jadi dia bagi dalam kitab yang ni gapo? Kaifiat semaya dia kata sini. Hak Imam Malik ni dia bagi gapo dia? Dia bagi hadis daripada Sa'id bin Yazid. Dia mai royak hak belakang ni sikit, belakang ni. Dia katakan Anis Sa'ibi ibn Yazid annahu qala amara Umar bin Khattab Ubay bin Ka'b wa Tamiman ad-Dari an yaquma lin-nasi bi 11 rak'atan. Qala wa qad kana al-qari'u yaqra'u bil mi'in hatta kunna na'tamidu 'ala al-'isy min tulil qiyam wa ma kunna nansarifu illa fi buzughil fajri. Hadis sahihun akhrajahu Malik.
Ada ulama aku kata hadis ni sahih yang dikeluar oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta dia. Bersama kita ni. Maksudlah mana sini? Jadi balik Imam Malik ni tak ada koyak dah semua Nabi tu. Karena bakal tahu laku. Kata Nabi semaya tu 11 rakaat. Cuma cara baca dia tu panjanglah apa kita sebut tu lah. Tengok siapa dekat dengan sawah. Tu, dia nak lebih tu tak boleh lah. Karena Nabi baca panjang katanya. Tengah-tengah ketika tu surah Baqarah tu 2 juzuk setengah surah Baqarah tu. Masa lapel qiraat tu 2 juzuk setengah. Dia guna masa. Tukahnya panjang tu sekaat surah Baqarah. Lepas tu pula dia panggilnya surah Al-Imran. Lepas tu surah An-Nisa. Siapa 3 surah tadi. Tu kau panjang ni. Lepas tu mari hak belakang ni pula masuk Umar Ibn Khattab. Yang kita sebut dah dulu tu Umar ni tak kalau dia mau tengok manusia duduk semaya tu duduk selerok ke apa tu, suruh hipung pakai imesa tu, dia suruh dia suruh Ubay. Ni Imam Malik ayat kitab Muwatta dia kata amara Umar Ibn Khattab, menyuruh oleh Umar Ibn Khattab Ubay bin Ka'b. Dia suruh Ubay anak Ka'ab. Ubay anak Ka'ab ni adalah dia panggil katanya dia ni semaya untuk laki-laki. Semaya untuk laki-laki. Dan yang kedua pula tak kalau fok tina budak minta juga. Kalau laki-laki buat rupa tu, fok kami perempuan pun kami nak hipung di satu tempat, kami juga berhajat pada tu email juga untuk baca Quran. Saat itu fok kami dengar. Kata fok tinanya. Lalu itulah Umar menyuruh pula yang kedua Tamiman Ad-Dari. Tu. Umar suruh dia, satunya Ubay anak Ka'ab. Jadi tu email bagi laki-laki. Yang kedua suruh Tamiman Ad-Dari. Jadi tu email bagi perempuan. Ayyaquma lin-nasi bi 11 rak'atan. Bahawa mendirilah kedua-dua tadi. Mendirilah kedua-dua tadi qiyam tu lah. Bagi berdiri semayalah dua-dua orang tadi tu bagi manusia bi 11 rak'atan dengan 11 rakaat. Jadi Umar suruh Ubay pun 11 juga. Umar suruh Tamim pun 11 juga. Qala berkata ia wa qad kana al-qari'u Sa'id ni dia kata wa qad kana al-qari'u dan adalah qari tu orang baca tu yaqra'u bil mi'in. Masa tu pun masih panjang lagi baca. Hingga sampai 200 ayat. Tu dia. Satu-satu rakaat tu. Hatta kunna na'tamidu 'ala al-isi. Katanya hingga fuak kami ni Sa'id kata fuak dia ni fuak sahabat dah lah. Berpegang di atas tukar. Siapa kena buat tukar tu diri tak lekat panjang dah. Kena boleh gantung tukar tu. Min tulil qiyam, kerana lama berdiri. Jadi demo ni pun tiru Nabi jugalah. Ubay pun tiru Nabi juga. Tamimam Ad-Dari pun tiru Nabi juga. Wa ma kunna nansarifu illa fi buzugil fajri. Dan tidak adalah kami selesai daripada semaya malaikat pada hampir-hampir fajar. Ni jadi mana hak semaya balik sebelah akhir ni hingga sampai fajar. Hingga sampai fajar. Nak ayat kata hak rupa hak Sa'id ayat ni balik sebelah sahabat Nabi semaya mula daripada akhir malam hingga sampai fajar. Kerana panjangnya. Tu nak ayat kata jelas daripada Imam Malik ayat kitab Muwatta dia kata Umar suruh Ubay semaya 11 rakaat. Tu email bagi laki-laki. Dan Imam Malik juga waris kitab ni Umar bin Khattab suruh Tamim Ad-Dari jadi tu email bagi perempuan dengan 11 rakaat juga. Cuma kafiyat tu jadi panjanglah baca ayat panjang. Tak apalah tak ada fil awal ni, tak ada fil buat dah ni.
Baca panjang ni kerana bukan mesti. Tapi nak ayat kata bersungguhnya sombak dulu juga banyaknya baca Quran. Habis kat tu. Kemudian pula selepas pada tu Imam Malik pula wari hadis lepas pada tu pula. Hadis saat ni tu duduk dalam nombor 247 48. Lepas dia wari hadis lewah pada tu pula 249 nombor lewah tu wari hadis mana? An Yazid bin Ruman. An Yazid bin Ruman daripada Yazid anak Ruman. Seorang Yazid anak Ruman ni orang royak ni. Jadi tak ada, itu sangatlah tak ada terkenal sangat dia ni. Annahu qala, bahwasanya ia berkata, kana an-nasu yaqumuna fi zamani Umar bin al-Khattab fi Ramadana bi 23 rak'atan. Memalik wari hadis lewah pada saat ni. Yazid bin Ruman ni dia kata, adalah manusia berdiri mereka itu pada masa Umar. Ada juga manusia duk buat semaya tarawih pada masa Umar tu fi Ramadan, pada bulan Ramadan tu bi 23 rak'atan. Dengan 23 rakaat. Dengan 23 rakaat. Tu dia katanya. Jadi mari royak juga kata manusia ni ada buat pada masa Umar 23 rakaat. Cuma hadis ni jadi makna balik ulama kita tu tak ada aku secara kata sepakat lah kata sahih riwayat ni. Jadi banyak kata riwayat ni tidak sahih kerana kata Yazid bin Ruman ni tak ada jumpa kali dengan Umar. Tu dia. Jadi lepas tu dia pun tak ada riwayat kata Umar suruh. Dia riwayat kata demo buat masa Umar 23 rakaat. Orang ada buat pada masa Umar. Tengok ayat kana nasu yaqumuna fi zamani Umar. Manusia pada masa tu ada juga masa Umar tu dia mau buat semaya lepas Ramadan 23 rakaat. Gitu. Ada. Dia gitu. Jadi tak ada ayat tu Umar suruh pun tak. Dia mau buat masa Umar. Pas Umar suruh tak tahu, suruh tak tahu. Bila dia tu Umar suruh tak tahu, yang main riwayat tu jadi tak jelas lah. Tak jelas. Ayat tu ada orang buat. Boleh hadir lah ada orang buat. Lepas tu ulama duk syarah kataan ni, walaupun kataan ini tak agak lah sebab bukan Umar suruh. Umar suruh jelas-jelas dah ni. Tak ada Umar suruh, dia mau buat masa tu. Lepas boleh hadir ke tak? Lepas balik ulama duk syarah kitab Muwatta ni kata itu tu boleh hadir dah sebab dia mau solat tengok duk masuk aja masuk ubat tu teruk tu siapa kena buat tukar. Siapa baca beratus-ratus ayat ni tak boleh pergi ni. Duk sorak-sorak sama dia kata boleh tak kita gini kita kurang. Kita baca Quran tu kurang sikit. Kita lebih banyak rakaat. So tak agak berdiri lama ni. Katanya ubat tak ada apa. Dia mau nak lah tu boleh juga. Dia tak email tak ada apa lah. Dia mau nak lah tu boleh juga kata. Pakat tujuh lah tu buat. Dia mau ni pergi kata harus juga. Ada lagi syarah kata harus lah tu. Gitu. Tak agak nak buat sebagaimana hak sebelah rakaat dia terpanjang sangat. Lalu tu dia buat 23. Nak ayat masih baca panjang juga lah. Tapi buat je 23. Masa tu. Sekat tu. Tu ni kita beri gambar katanya. Kalau dia mau nak pergi syarah tu syarah lah. Tapi kita pun reti lah. Dengar katanya bahawa kalau dia mau kata Umar suruh tak cerak. Kalau Umar suruh sebelah. Tapi kalau dia mau pergi buat masa Umar tu 23 boleh hadir. Tak ada. Sebab Umar nak lari pun dia ketua, dia kerja banyak, dia meretah jadi presiden. Modal tu nak pergi murih buat apa ni? Benda tak ada wajib dah, dia mau tak semaya kita tak murih. Lepas ni dia kodar kata dia mau tarak nak buat sebelah tu, nak tambah rakaat lagi. Tu boleh hadir tu. Tu kita nak beri gambar lah tu. Bukan kata tak boleh dak. Bukan kata tak boleh dak dia tu. Itulah Imam Malik wari dalam kitab Muwatta dia bersakut dengan bilangan rakaat sama dengan hadis Imam Al-Bukhari
dan juga Muslim, dan juga yang disyarah oleh Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari. Tu. Cuma Imam Malik tak ada kata apa lah. Ayat pada tu ya. Kemudian pula kitab yang tiga yang saya bagi juga ni, nama dia Al-Masabih fi Salati Tarawih, Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti ni salah seorang ulama besar kat dalam mazhab Syafi'i dia ni. Tu. Dia ni kurung ni dah, masuk dalam kurung 9-10 dah. Dia mai buat kitab kah dia tak Al-Masabih, soalnya pelita cerah fi salati tarawih, tentang masalah nak wajib khas semaya tarawih. Imam Suyuti ni dia pakai cek kitab kah dia cara hal sakut pak dengan semaya tarawih ni. Hiknya dia mau tanya dia katanya lagi kitab ia berbunyi gini, Al-Masabih fi salati tarawih, alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi allazina istafa, amma ba'd. Faqad su'iltu marratin hal shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam at-tarawih wa hiya al-20 rak'atan al-ma'hudatul an. Jadi setelah mana dia mengucap alhamdulillah, selawat dan salam di atas Nabi, dia katanya ada persepah ada tu, maka sesungguhnya ditanya aku beberapa kali-kali. Aku ni sekat duk mengajar ni banyak kali dia mau tanya. Tanya apa? Adakah semaya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tarawih ni, dan iaitu 20 rakaat yang diamalkan sekarang? Nak tanya tu terkenal tu Imam Suyuti ni, orang bijak, segi ilmu hadis pun bijak. Nak tanya tu ya. Nabi semaya ke tak? Buku boleh tu tak ada apa wakat atau boleh belaka. Cuma nak ayat tu Nabi semaya ke tak 20 rakaat macam kita duk semaya ni. Jadi orang hak tanya ni orang hak semaya 20 lah. Wa ana ujibu bila. Aku jawab dengan kata la, dak. Dak. Tak. Dia tanya kata Nabi semaya tak. Tak dengan makna Nabi semaya sebelah ya. Tak, tapi mu nak buat ikut mu lah, nak buat apa buluh beratus lah lagi kajing mana gitu. Tapi Nabi tak. Wala yuqna'u minni bizalik. Tapi dalam hati ada juga dan tidak puas hatilah daripada aku dengan dimakan itu. Jadi ku ayatlah tu dia mau tak puas hati. Kerana orang nanya ni bukan orang itu jugalah. Kalau tu jawablah tu rasa tak sedap lagi, nak ada alasan lah. Tak usah berkata boleh tak apa, tak boleh. Tak ada tu. Ada dalil dah. Jadi aku ayat terdak tu dia mau tak puas hati lagi. Imam Suyuti kata, fa aradtu tahriral qawli fiha, aku pun tak apalah kalau gitu kak, aku pun nak huraiwi lah. Dan dia mau tak puas hati aku jawab dak tu tak apa, aku nak jawab. Fa maka aku berkata lah, allazi waradat bihi al-ahaditsus sahihatu wal hisanu wad dha'ifatu. Mana riwayat hadis-hadis yang datang hak sahih, dan ada juga hadis hasan, duduk takat nombor 2. Dan ada juga hadis dhaif. Hak mari campur hadis sahih pun ada, hadis hasan pun ada. Hadis hasan nombor 2 lah. Sahih nombor 1, hasan nombor 2, dhaif nombor 3 tak akal lah. Yang hadis dhaif pun ada. Datang mari ke apa? Al-amru bi qiyami Ramadan wa targhibu fi. Mari suruh semaya qiyam Ramadan. Tu dia punya kecek isi tu tubik qiyam Ramadan sudah. Tapi hawa masyhur bakat nak panggil semaya tarawih tapi tak ada isi hadis daripada Nabi. Boya kecek isi Nabi suruh qiyam Ramadan. Habis tu kita nak amal ni dek, mai nak qiyam Ramadan. Dah itu kita ambil hak lima asli supaya senang kecek mudah suk. Qiyam Ramadan ni hak Nabi guna. Kalau kita tahu kawan demo tu tak ada semaya tarawih weh kena. Dia semaya sebelah rakaat 8 rakaat. Boleh hadir. Tak nak guna kelimah tarawih ikut ya sebab Nabi tak ada guna kelimah tarawih tu. Jadi fuak guna tarawih kadang-kadang dia ambil peluang situ. Dia kata tarawih ni jamu daripada tarwihah, satu rehat. Buat jadi 3 rehat tu baru panggil tarawih. Baru panggil jamu. Jadi fuak semaya sebelah ni tak nak panggil tarawih ya. Sebab 2 kali rehat ya. Dia semaya 4 rakaat, dia rehat sekejap. Semaya 4 rakaat, dia rehat sekejap. Dia 2 kali rehat.
Pas mai witir sudah kata. Puan ni tak ada mai tarawih. Kena segitu tu. Segi kecek bahasa logat boleh. Kita tak usah dengar benda tu. Benda tu kecek kelimuh saja. Sebab tu lah kita gimbik hang Nabi ni qiyam Ramadan. Ni motor Nabi tak mai tarawih tak apa. Tapi qiyam Ramadan hak mun kata tu lagi. Gimbik kata hak buat tu gi cenggoh perbuatan Nabi tu. Baik kan bertenggok. Nabi tak mai tarawih. Puan ni fok sebelah tak mai tarawih. Nampak tak cukup dia tu. Jadi 2 rehat di situ. Tarawih kena 3. Baru jadi tarawih. Puan ni dah hari tarawih. Hak sebelah ni. Tak ada tarawih. Kena nak kira gitu kan. Kena Nabi tak kecek mula. Tapi tak ada salah mana gitu. Tapi hak sebutnya qiyam Ramadan. Sebab itulah Imam Nawawi baik Ibn Hajar yang katanya murad dengan qiyam Ramadan tu ialah kena atas salatul tarawih lah. Kena atas putih tullah ya. Tu mana gitu. Tu. Jadi kata Imam Suyutinya hak suruh hadis sahih hadis hasan dia suruh ada nama suruh qiyam Ramadan. Lepas tu wi gemaran wi kita wasa nak buat dalam bulan Ramadan tu dia katanya min ghairi takhsisin bi adadin kata Imam Suyuti daripada ketiadaan menentu dengan bilangan. Hadis mari royak tak ada royak bilangnya tu adalah. Pakak suruh buat suruh semaya qiyam Ramadan suruh semaya qiyam Ramadan tu. Tak ada banyaklah hadis mailah tu dia kata. Walam yasbut annahu sallallahu alaihi wasallam shalla 20 rak'atan. Kok tu kok dah. Dan tidak sabit bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam semaya ia 20 rakaat. Sudah Imam Suyuti. Ini kata tak ada sabit pada Nabi dah. Buku demo nak buat boleh tak boleh tu tak ada apalah tu. Tapi Nabi dah apa? Serupa dengan hak Ibn Hajar tadi. Dah ada. Tak ada itulah tak ada berlaku dak sama-sama Syafi'i berlaku tu. Dia katanya. Wa inna ma shalla layaliya salatan lam yuzkar adaduha. Hak royak kata hadis Nabi semaya secara umum tu, royak tu Nabi semaya beberapa malam. Hadis hak pada awal hak berlaku tak ada sebut bilangnya. Tak sebut dia katanya. Pas Nabi buti malam keempat kerana takut fardu dia kata. Tu dia. Jadi dia kata sini waqad tamassaka ba'du man asbata zalika bi hadisin warada fi la yasluhu al-ihtijaj bih. Tapi ada juga setengah manusia duk pegang hadis hak datang kata Nabi buat 20 hak tu dak la yasluhu al-ihtijaj bih. Hak tu tak boleh nak buat berdalil, tidak boleh buat beralasan. Nak kata Nabi tak boleh tak ana. Kerana hak tu tidak sahih. Wa ana uriduhu wa ubayyinu dha'fahu. Aku nak uri juga, aku nak menerangkan dhaifnya hadis tu. Wa waha'ahu dan lemahnya hadis tadi. Summa ubayyinu ma sabata bi khilafih. Kemudian aku nak royak hak sengotinya, hak sabit adalah menyalahinya. Kalau dia mau nak kata betul Nabi buat 20 rakaat serta witir tu, nak kata Nabi buat sahih tu dak. Maka aku nak royak atas hak tu tak sahih lah. Bukan ku sore dak lah, dia lain pun pakak kata gitu berlaku. Jadi nak pergi bangsa kata Nabi tu dak. Jadi banyak ulama hadis pakak kata dak berlaku dia kata. Hadis royak tak ada lah kata Nabi buat, tapi hadis yang katanya qultu hadzal hadisu dha'ifun jiddan la taqum bi hujjah. Hadis ada royak kata Nabi buat 20 kali 23 kali witir tu tak ada hujjah. Tak boleh buat hujjah. Hadis dha'if jiddan, dia lemah sangat. Tak boleh buat beralasai dia katanya. Tu nak royak kata balik Imam Suyuti juga Al-Mizi banyak mari kata nak pergi bangsa tah Nabi tu tak boleh tu. Buku kita nak buat tu tak ada apa je kata. Nak pergi bangsa pada Nabi buatlah tu tak boleh. Kerana jelas. Hadis Aisyah tu lah. Orang bertanya Aisyah tu, am qiyam Rasulullah fi Ramadan. Nabi semaya bulan Ramadan lah anu. Jawab tak putih dah. Bukan lebih dah tu lagi. Tak ada lebih pada bulan Ramadan dan tidak ala ihda rakaat. Jadi Imam Suyuti pun beri hadis tu juga, hadis Aisyah juga di dalam kitab Al-Masabih dia. Tu nak ayat tak? Jadi kemas kot dia cara dia tu.
Itulah yang kita dapati. Balik Imam Suyuti pun mari duduk situ juga. Cuma tak ada lari kadang mana buat lebih dari tu. Tu. Akhirnya dia dalam panjang dah riwayat dia, kitab dia ni. Dia mari sarut katanya, akhirnya kata hasil natijah fal hasidu annal 20 rakatan lam tasbut min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hak 20 rakaat tu natijahnya tak sabit pada Nabi. Pahak dia monakal mari tu mana tidak betul, dan dia katanya hak betulnya sebagaimana hak kita berpegang mengikut apa yang diriwayat oleh Imam Bukhari daripada Aisyah tentang masalahnya tak lebih daripada bulan Ramadan dan juga lainnya di atas 11 rakaat. Fa innahu muwafiqun lahu min haitsu annahu shallat tarawih. Karena sesungguhnya muwafaqatlah bagi hadis ini itu sekiranya semaya ia akan tarawih sama nian. Ini ya betul hurai takut dia motor Aisyah riwayat ada kau semaya witir je kau pak juga. Boleh jadi kau tu. Tapi atau tak. Kalau sungguhnya muwafaqah hadis annahu shallat tarawih samanian. Jadi semaya tarawih 8 rakaat summa autara bisalasin, kama dia witir pula dengan 3, fatilka ihda asyrata rak'atan. Itu adalah natijah tubiknya. Jadi 11 rakaat. Di Makkiyah jugalah dia katanya Sa'id ibn Mansur royak katanya pada masa Umar pun dia buat 11 rakaat adalah mengikut perintah daripada Umar. Wa hadza aidan muwafiqun li hadis Aisyah. Jadi muwafaqat dengan hadis Aisyah dia katanya. Muwafaqat dengan hadis Aisyah juga. Jadi hak Umar suruh buat ni sebelah ni. Jadi timai kena atas putih dengan hadis Aisyah tadi, tak ada silap dak. Wa kana Umar, ni hak Imam Suyuti. Dan adalah Umar tetap kalau yang menyuruh akan tarawih ni iktasara awalan ala al-adad allazi sallahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dia suruh dia buat tu pada pertama kali kak bila ingin hak Nabi buat tu lah. Buat sepuan Nabi, jangan buat tak sepuan Nabi lah. Nak ayat kata Umar ni suruh sahabat buat sepuan Nabi, bukan kata menyalahi Nabi. Summa zada fi akhiril amri. Kemudian bertambah pada akhir fijaah. Jadi akhir fijaah tu pun kita sebut sana ni lah. Dia mau katanya dia katanya mana akhir fijaah ni, mana kalau boleh jadilah dia mau kata kok belakang-belakang dia mau rasa berat. Kita tambah dengan sebab nak jadi tosir panjang sangat tu, benda boleh jadi sangat lah. Dia panggilnya. Inilah dia panggil hak bersakut dengan masalah semaya tarawih yang dibawa oleh Imam Suyuti di dalam kitab dia Al-Masabih. Ia pun bagi betul hadis ni mana tak lagi lah, jelas sangat-sangat cerah, bukan gelap tak maksud sini. Lepas tu ada lagi lah dia kata demo pun ada lagi kata sedap-sedap tu. Sebab ia pun duduk dah tu lah. Dia kata dia sekaligus bahasa belik juga sekaligus balik Imam Suyuti tu. Dia kata kerana masyhurnya dia kata sini dalam kitab dia ni i'lam pakat tahu lah kau deh. Dia katanya annahu lam yunqal kam shalla Rasulullah hal huwa 20 aw aqal wa madhhabuna anna tarawih 20 rak'atan lima rawal Baihaqi wa ghairuh. Jadi ada juga dalam mazhab kita Syafi'i dia kata sebut mari 20 saat itu beralasan dengan masuk Umar tadi, ambil dalil tadi, tapi dia katanya hak jelas benarnya ghayatus sihah ataupun ghayatus sihah sangat-sangat sahihnya sebagaimana hak hadis Sa'id daripada Yazid tadi pun kata masuk Umar sebelah juga. Akhir natijahnya sama-sama dia pun ada jugalah duduk belaga sebab tu dia mari kemah dengan hadis Nabi dan juga hak riwayat daripada sahabat masa berlakunya Umar. Benda sunat tapi jadi besar. Benda sunat ya tapi jadi di sisi ulama jadi besar.
Jadi mudah pakat kata pergi mari gitulah sudah mudah-mudahnya. Jadi balik ulama sendiri pun jadi supaya kata tahu dah kata Nabi buatlah tu. Lepas tu kita nak buat lebih satu boleh ke tak? Hak tu dah jadinya. Kira-kira nampak pergi mari boleh. Dia kata Nabi tak ada sakak. Nabi tak ada sakak ikut nak mai sunat ni. Boleh apa buat? Segulung ulama ni hak kita dengar tadi kak. Apa Imam Suyuti cuk dia banyak lagi lah. Imam Sana'an ni baik. Hak cuk ni tak ambuh. Nak buat supaya Nabi. Ya harap Allah SWT kata alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Nabi satu sunnah dia apa sunnah khulafa'ir rasyidin. Pak khulafa'ir rasyidin ummah diri pun lah tu kita dengar hak ni. Suruh apa? Sebelah juga. Suruh Ubay, suruh Tamim. Apa ni betul dok masuk rumah ada lewat 20 lebih tak apalah tu ada lewat tapi dia suruh jelas ceruh supaya boleh penamanya lah tu lah hak suruh sebelah juga dia kata hari tu kita nak buat baik tu sebab tu ulama seluruh dunia dah hari ni dia katanya tak ada apalah benda tu nak buat boleh berlaku lah sama mubah kata semaya sunat ni ikut nak buat lah lagi nak tambah lebih dah tu pun boleh kalau nampak nak jadi belik ke pakai gitu lah. Jadi mana kata kalau orang nak buat sebelah pun Nabi tu boleh jadi satu jamaah, satu masjid, satu tempat semaya tu jadi molek lah. Terus dia selerak dah ada. Semaya cukup. Kali kata email sudah belaka. Nak pergi ke Merah tak saya juga dia buat 20. Kita buat 8 kita putih je lah tu. Jadi nampak jadi punah hati pula. Dah ada. Siapa 10 kat apa kat tubik yang berderu. Jadi punah hati dia mau tunggu pula. Jadi lepas tu nak ngatur pergi mari pula. Puak semaya sebelah kata kita tu sunnah Nabi. Tengok tu demo nu tak tahu tu biar tahu demo ni kata pula maya tak bukan taweh lah tu tak cukup jadi gila kata gimana gitu sebab tu lah ulama pula tu masuk bulan Ramadan ni kadang-kadang mulut nak ngata gimana gitu sama ulama tu sama orang sama nak murid cara nak murid pula ulama sendiri pun gila mengata itu tu dia hak bekai tu hak sebelah ni kata hak maya lebih dah tu Pok lebih dah tu ni kata apa ni masing-masing dia kata gimana kau jadi tak sok mudah tu sedap juga kalau kita dengar pok-pok ni dia tahu kalau nak turut Nabi sungguh apa tak baca panjang buat apa Nabi tak ada baca panjang hingga siapa tukar sedap kali ada tu nak turut Nabi sungguh tak nak turut Nabi sungguh kau Nabi semaya bukan bulan Ramadan saja tak ada bulan Ramadan pun hak nak mutakwak kata Nabi semaya sebelah rakaat dia bulan Ramadan dia semaya sebelah rakaat bukan bulan Ramadan sebelah ke nak mutakwak mana lain bulan Ramadan mun semaya bulan Ramadan tu ya sebelah boleh lain dah apa mana nak ngaku Nabi tak kata dia faham buat 8 rakaat baca apa sejuk tak ada siapa kata surah Baqarah dah ni. Baqarah 2 juz setengah. Tu hak Nabi baca, hak Ubay baca. Kadang-kadang Nabi 3 surah dah. Ada Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Faham buat dah. Dak ke? Tak ada. Nampak tu dia? Tak ke? Tapi dak berlaku. Ya, dak juga. Tak ada. Pok 23 dak juga. Tu sama dak ya. Apa pun ni jawab lah tu. Jadi puak-puak sebelah jawab kata hak sungguhnya aku turut juga Nabi walaupun tak sepenuh Nabi buat sebelah rakaat baca panjang jadi aku turut juga segi bilangnya tu kalau aku tak baca panjang pun kena juga boleh lah kalau sok ke boleh dah setengah dah ada kalau hak 2 dia kena dah sok faham kena mana bilangnya pun tak serupa baca pun tak serupa juga. Tu dia kata tak. Muka manusia sedap. Mu kata gitu, kata kamu. Tu. Banyaklah kalau kita dengar tapi artinya lah itulah. Untuk kata lagi, bukan orang anak murid saja dak sama tok guru mengata itu, lagi tak pun mengata gitu. Tu. Gitulah manusia tak sunyi berdasarkan silap. Lepas tu kita nak tengok hak
ulama kita kecek Ibn Hajar mai kecek dari segi khilaf buku bilangan lah. Khilaf buku bilangan ni yang mari sebut dalam kitab. Dia ni kata banyaklah bermulanya. Kata Ibn Hajarnya bermula daripada sebelah. Dia kata dia sebut dalam kitab dia nya. Dia kata sini wa qad ikhtulifa fi zalika, dan sungguhnya diselisih ulama pada dimakan itu. Fa fil Muwatta' an Muhammad ibn Yusuf an Sa'ib ibn Yazid anha 11. Ibn Hajar juga ambil isi dalam kitab Muwatta' yang kita baca ni, ribuh dalam kitab Fathul Bari dia kata hak pertama kali sebut 11 rakaat. Ni 11 rakaat. Kemudian mari pula riwayat yang kedua pula mengikut Muhammad bin Ishaq, Muhammad bin Yusuf faqala 13 rakaat. Tu 11. 13. Lepas tu mari riwayat pula daripada Yazid bin Husaifah an Sa'id bin Yazid 20 rakaatan. Mai riwayat katanya 21 rakaat. 21. Ada riwayat itu 21. Lepas tu ada juga mai riwayat bisalasin wa 20 23. Tu. Nak riwayat kata hak selisih tu gitu sungguhlah dari segi bilangan daripada ulama kita sebut je katanya. Tapi boleh hipung je tu benda ni, boleh hipung lah dari segi hak demo dak aman boleh hipung. Hipung di antara riwayat ni boleh je katanya, tengok kelakuan tu lah. Hak demo baca panjang, hak demo baca apa? Baca surah panjang tu demo rakaat sikit. Demo baca pandak demo tambah rakaat banyak. Tu baik natijah sengerti lah. Duk khilaf hingga siapa mari tengok ada riwayat kata 30 ni kata. Najar kata, ulama 30 ni. Lepas tu ada mai riwayat pula 39. Ada mai riwayat 41 dan berakhir kata 47. Tu hak balik ulama mai kecek kata hak demo manusia dak buat tu. Lah tu lah dia katanya. Tu. Lepas tu demo tanya Imam Syafi'i, dia panggil wa'an Za'farani an Syafi'i. Dia katanya Za'farani riwayat daripada Imam Syafi'i kata dia tengok manusia dak buat di Madinah tu bitis'in wa salasin. Masa tu masa Imam Syafi'i kata dia dapat dia mau buat Madinah tu 30. Jadi 9 dan 30. 39. Di Mekah masa tu, masa dia tu dia tengok dia mau buat 23. Apa lah mana dia mau tanya dia? Dia tu walaysa fi syai'in min zalika dik. Tak ada apa. Tak ada spek dia ikutlah dia mau buat lah nak boleh. Dia mau duduk Madinah aku tengok masa tu buat 39. Fok Mekah buat 23. Tu. Beginilah dia kata mudah-mudah. In atalul qiyam, jika mereka itu memanjangkan berdiri, wa aqallu sujud fahasan. Kalau baca panjang kurang rakaat tu molek. Wa in aksaru sujud, kalau dia banyak sujud, wa akhaful qiraah fahasan. Dia ringin baca banyak rakaat molek juga. Wal awwalu ahabbu ilayya. Dah hak pertamalah lebih ku suka, dengan maknanya hak berdiri panjang tu dia lebih kena. Tak ada betul dak dia tu berapa rakaat. Hak ni riwayat mengikut perkataan hak ulama. Dah ada. Di segi itulah paling ulama kata harus kita nak buat boleh. Di segi harus pakat 7 belaka. Cuma di segi sunnah tu lah hak tepat. Kita kena mikir sikit. Kerana hak Nabi lah tu lah. Nabi pilih untuk dia, Nabi buatlah tu hingga sampai mati. Tapi makna katanya Nabi tak ada sakat semati. Jadi balik ulama tu walaupun Nabi tak sakat dia kata semoleknya kalau kita boleh turut sunnah Nabi ke lebih kemah lah kitanya. Kita panjang lagi, kita baca panjang kau molek lagi lah. Pentingnya kita dah buat ni kita habis beryakin lah katanya betul dengan sunnah Nabi. Dia mau nak kata lah mana pun kita jelas. Di segi harus kita kata harus. Tapi adalah ulama baikkan tu tolak terus dah. Ini kata bid'ah ada, bukan tak ada. Pak Limon yang orang tu tolak tu. Ini kata bid'ah tu dah buat 20 lebih ni, tapi kita tak kata lah tu.
Hak katalah tu tengah daripada kitab Subul Salam, Syarah Bulugh Maram, tuai kitab Sana'ani. Ya kau mau betul dah. Ya dah hak lebih dah tu rekoh tu. Ni kata bid'ah sebagainya. Habis tu dia punya balah dia timbul sungguh. Tak kalau fuak ni kata mung bukan semaya tarawih. Tak siapa tu sebelah tu. Ni kata lu mung wallahi bid'ah dia timbul tu. Ya sebab ada hak bekai-bekai tu. Ada sengerti. Tu sebab itulah kita tu pakak usaha gitulah kalau kita boleh amal hak sunnah tu molek. Tapi kalau kita pergi semaya tempat demo semaya banyak pun kita pasal nak amal di segi hak Nabi tu dia kata sekali nak email lebih molek. Tu dia sekali nak email lebih molek. Segi anak amal kita supaya nak jadi teratur tu, kalau kita pergi tempat demo semaya 20 lebih pun kita duduk tangga kata harus semaya sudah sekali tak email. Kalau kita pasal nak buat sebelah ke kita pergi tempat masjid ataupun musola buat sebelah kita buat sudah sekali tak email tu lebih molek. Hak pasal duduk main bercerah tu kurang molek ni. Itu dia main bercerah dia kurang molek. Tak ada tengok itulah pakak hati tak senang ke marilah. Itulah kita harap termasuk kita lawan iblis dia kau tak apa lagi tu. Tak apa. Di Mekah diri lah tu. Di Mekah sendiri Masjid Madinah Mekah pun tak ada orang nak gamuk. Baru lepas ada setengah tu pakak tubik. Jadi ramai bukan sikit lah. Orang tubik daripada lepas pada 10 rakaat tu. Jadi fuak 10 ni dah buat dia klik buat rakaat ya itisah lah. Masjid Mekah sendiri pun lepas 10 rakaat tu sudah tubik tu. Kata bagi dua pun dekat-dekat. Madinah lepas tu lepas 10 rakaat tu kenyah tubik. Ayat tu sebelum yang ulama tu dia duduk situ, dia tak boleh buat, dia tak timur lepas tu dia tak boleh pergi dah. Sebab dia Nabi duduk situ ya tak. Nabi sunnah dia, sunnah khulafa' rasyidin. Jadi hak ummah dia pun ya aku kata hak sahihnya sebelah juga. Dia tak menyalahi Nabi. Ummah Ali pun dia tak menyalahi. Bukan tu Nabi buat lah ni, Umar lagi buat lah ni, Uthman buat dah. Hak dia merayat tu tak sahih. Kan tak sahih. Kok mana Nabi buat lah tu, Umar lagi suruh kok lain, Ali lagi suruh kok lain, Uthman tu boleh hati kau. Tak ada harga Nabi ni. Tu dia yakin kemah begitu. Tapi ulama kata boleh buat ni dia yakin kata benda harus. Imam Pak Abdul Haq kata boleh berlaku. Nak buat lebih ada tu. Di segi harus tu kita aku. Di segi sunnah tu lain pula tu. Nampak tu dia? Itulah kita harap. Hak kita nak amal ni kita kau tambah yakin dan bukan kita amal tu mengikut gamuk-gamuk dak semua tu tertulis dan jelas sanad siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah lebih kurang sebagai ilmu yang kita dapat dengar pada malam ni. Sebenarnya kita dah amal dah. Jadi walau bagaimanapun kita dengar lebih kemah, lebih kejap bagi kita. Dan sekiranya salah silap sama kita istighfar. Akhir kata subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.